Selalunya kami ni belajar sejarah kan kat sekolah. Kami akan tahu perjuangan pahlawan-pahlawan kita ni. So kita sebagai anak muda ni kita kena hargailah perjuangan tu. Sebab walaupun keadaan berubah kan dari segi kebajikan dan sebagainya, tapi sebenarnya benda ni memberi sumbangan yang besar juga kepada anggota-anggota lah. Sebab program yang ada sekarang ni macam buka mata saya lah untuk hargai pengorbanan veteran ATM lah. Kempen tabung pahlawan ni nak mengenangkan jasa pahlawan dulu satu, nak bagi tahu anak-anak cucu betapa susahnya pahlawan-pahlawan dulu kan. Perlu sokong veteran ATM ni. Sebab kita sebagai generasi muda ni kita kena menggalakkan dalam program-program macam ni kan. Untuk nak menggalakkan generasi-generasi yang akan datang ni untuk join program ni. Ini satu inisiatif yang baik daripada pihak JHF ataupun daripada kerajaan sendiri kepada anggota-anggota dan juga bekas-bekas Angkatan Tentera. So program macam ni patut ditambahkan lagi lah untuk membuka mata generasi yang akan datang. Bagi pakcik, benda pakcik diteruskan elok. Sebab apa? Benda ni tak dihilang di dalam zaman. Satu rakyat, RM1 Demi pahlawanku. Demi pahlawanku.